Setiap hari, kita bergaul dengan ratusan orang. Tapi tahukah anda, ada penyakit yang boleh bersembunyi bertahun-tahun tanpa disedari. Tuberkulosis atau TB adalah satu ancaman yang senyap, namun berbahaya. TB ialah jangkitan bakteria yang menyerang paru-paru. Ia merebak melalui udara apabila pesakit batuk, bersin atau bercakap. Gejala TB termasuk batuk lebih 2 minggu, berpeluh malam dan berat badan menurun tanpa sebab. Saringan TB adalah penting, terutama bagi mereka yang berisiko. Contohnya, ahli keluarga pesakit TB, penghidap HIV atau individu bergejala. Prosesnya mudah, cepat dan boleh menyelamatkan nyawa. Ujian Mentu adalah ujian kulit yang digunakan untuk mengesan jangkitan TB. Suntikan kecil PPD diberikan di bawah kulit lengan. Selepas 48 hingga 72 jam, kawasan suntikan diperiksa semula. Kalau ada benjolan lebih daripada 10 mm, kita anggap positif. Tapi itu tak semestinya TB aktif. Kami akan teruskan dengan X-ray atau ujian tahap untuk kepastian. Jangan tunggu gejala menjadi parah. Dapatkan saringan TB kerana mencegah lebih baik dari merawat.